أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Haqqah, sesuatu yang pasti terjadi. Apakah itu sesuatu yang pasti terjadi? Dan apakah yang memaklumkan kepada kamu tentang sesuatu yang pasti akan terjadi? Dengan maksud nama lain bagi hari kiamat, iaitu hal Al-Haqqah, ialah peristiwa yang pasti akan terjadi suatu masa nanti. Saya hormati Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa. Seterusnya tuan-tuan para jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah kerana pada ketika ini kita sudah berada di hujung tahun 2025. Akan berubah tahun pada tahun depan. Masing-masing meneliti, menilai sejauh mana kemajuan, perkembangan amal ibadah setiap tahun, dan mungkin ada yang sudah membuat perancangan untuk tahun yang baru, azam baru dan lain-lain. Semoga kita akan dipermudahkan urusan dan melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Para jemaah sekalian, perbincangan tentang hadis eskatologi, iaitu akhir zaman kita pada malam ini, dalam bab berkaitan dengan keluarnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Hadis yang ke-78, keganasan Ya'juj dan Ma'juj, daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sayuqidul muslimin min qissi Ya'juj wa Ma'juj wa nusya bihim wa athrisatihim sab'a sinin." Artinya, orang Islam akan menghadapi keganasan Ya'juj dan Ma'juj serta serangan panah juga pertahanan mereka selama 7 tahun. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini Syekh Al-Albani dan Imam As-Suyuti menilai sebagai hadis yang sahih. Kata pengarang kitab, daripada hadis yang ke-78 ni menunjukkan kepada kita
perumpamaan bahawa bilangan Ya'juj dan Ma'juj begitu ramai. Okey, para jemaah sekalian. Lafaz Nabi yang pendek, tak panjang, tetapi difahami oleh pengarang kita bahawa orang Islam akan bertembung dengan Ya'juj dan Ma'juj pada suatu masa nanti, dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Selama 7 tahun. Bila pertembungan ni berlaku selama 7 tahun, maksudnya apa dia tuan-tuan? Maknanya jumlah mereka bukannya sedikit, sangat ramai. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan macam mana lagi perumpamaan yang ramai itu? Barisan depan Ya'juj Ma'juj, mereka akan menghabiskan saki baki daripada air Tasik Tabariyah. Okay. Kita tengok media ataupun laporan pro barat ataupun Zionis Israel ke, bahawa masa ni pun memang dah semakin surut air Tasik Tabariyah tu. Jadi sebelum betul-betul surut nanti satu masa, air tu sendiri akan dihabiskan oleh Ya'juj Ma'juj. Barisan depan. Yang tengah belakang ni tak sempat minum. Itu gambaran juga jumlah mereka ramai, tuan-tuan, ramai. Tak sedikit lah. Okay. Sehingga masuk atau tempoh Islam bertemu dengan mereka ni 7 tahun. 7 tahun lah. Lama tak? Lama kan? Sehari bertembung perang pun, Zionis lawan Palestin pun banyak siri pengeboman, jatuh bom di Gaza, lari sana sini kan, ada mati syahid, ada yang habis hancur badan. Itu seharian pun dah gerun ataupun menakutkan, apatah lagi 365 hari darab dengan 7 tahun. Lama. Maknanya jumlah Ya'juj Ma'juj ni sangat ramai. Tapi tak tahu tuan-tuan berapa banyak, kiraan tepat tu tidak pasti ya, tidak pasti jumlah mereka ni. Hadis yang ke-79, hadis terakhir untuk bab ini ya, bab keluar Ya'juj Ma'juj. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj aqallu ma yatruka ahaduhum li sulbihi alfan min adh-dhurriyyah. Wa inna min waraihim umaman thalathatan min sakun wa ta'wilun wa tarisun la ya'lamu adadahum illallah." Sesungguhnya sekecil-kecil bilangan yang ditinggalkan oleh seseorang daripada kalangan Ya'juj dan Ma'juj adalah seramai 1000 zuriat. Ini sekecil-kecil lah. Dan sesungguhnya mereka meninggalkan 3 umat manusia, generasi atau kumpulan lah, iaitu minsak, takwil, taris. Tidak diketahui bilangan mereka selain Allah. Maknanya satu nisbah Ya'juj Ma'juj ni 1000 zuriat dah. Ramai sungguh lah. Jadi tak terkira tuan-tuan lah, berapa banyaknya jumlah mereka ini, sehingga tempoh mencapai 7 tahun perang Islam bertembung dengan era ataupun kemunculan mereka itu. Okey, riwayat Ibnu Hibban, hadis ini sahih menurut Ibnu Hajar. Okey, tuan-tuan para jemaah sekalian, jadi bab yang menurut sebagian ulama dan pengkaji-pengkaji yang sebutkan tanda besar kiamat Ya'juj Ma'juj ni yang keempat, antaranya yang keempat. Jadi bab ni tamat, dan bila dibincangkan kuliah-kuliah kita lepas sampai ke malam ni tentang Ya'juj Ma'juj ni, kita tahu Ya'juj Ma'juj ni 2 bangsa manusia. Dia bukannya makhluk selain manusia, dia adalah bangsa manusia. Walaupun ada juga sebahagian kecil yang kata pendapat Ya'juj Ma'juj ni ada yang kata dah muncul, tapi sebenarnya tak muncul lagi ya. Yang kata muncul tu bangsa Tatar. Mereka kata bangsa Tatar. Kan? Bangsa Tatar yang nampak ganas, gagah,
pertumpahan darah yang sangat besar pada ketika bangsa Tatar tu, Mongol kan. Tapi sebenarnya tidak lagi keluar Ya'juj Ma'juj itu. Ianya akan berlaku satu masa nanti selepas ini, dan mereka ni ialah akan muncul dan akan merosakkan bumi ini. Okay. Makan ataupun menghancurkan sesiapa saja, apa sahaja yang ada di bumi, sehinggakan Nabi Isa diminta membawa orang Islam ke bukit ataupun gunung Tur. Gunung Tur. Okay, para jemaah sekalian. Baik. Kalau ikut kronologi kiamat, hadis tentang 5 fasa kehidupan manusia. Fasa pertama, fasa kenabian zaman Nabi Muhammad SAW. Fasa kedua, fasa khilafah zaman sahabat. Fasa tabi'in itulah. Kemudian fasa ketiga. Okey, fasa ketiga ni mulkan adha. Okey, pemerintahan yang kejam, yang zalim, kuku besi. Itu banyak berlaku zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Uthmaniyah. Itu lama, tempoh lama, fasa ketiga. Sekarang ni kita berada di fasa keempat. Okay, daripada hadis Nabi itulah. Fasa keempat mula bila jatuh khilafah Islam di Turki tu lah, 1924. Sampai sekarang ni dah 100 tahun lebih sikit lah. Mulkan Jabriyah, kata Nabi. Falsa yang mencengkam. Fasa kezaliman. Di sini kita berada sekarang. Fasa keempat ni, menurut Badan Pengkaji dari Indonesia, mereka kaji, mereka kata akan berakhir dengan terjadinya tanda besar kiamat yang keempat ni, Ya'juj Ma'juj. Bila terjadi tanda besar kiamat keempat ni, fasa keempat ni, mulkan Jabriyah ni tamat. Dan selepas tu akan masuk kepada fasa terakhir dunia, iaitu fasa khilafah Islam akan kembali. Sekarang tak jadi lagi lah tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, Dajjal, Nabi Isa turun, kemudian Ya'juj Ma'juj ni kan, ataupun termasuk kali dukhan, asap tebal, tak terjadi lagi. Tapi bila jadi, akan tamatlah fasa keempat. Okay. Kemudian dia akan pergi kepada fasa kelima. Antara kronologinya, fasa kelima ni ialah terjadinya tanda besar kiamat yang seterusnya, yang kita akan tengok, iaitu terbitnya tulu'u asy-syams, matahari, min, daripada arah barat, arah bertentangan. Kata pengarang kitab, beberapa hadis berkenaan terbitnya matahari dari arah barat telah disebutkan sebelum ini. Sesetengah orang menganggap kejadian ini merupakan sesuatu yang pelik. Tetapi hadis yang berkaitan perkara ini adalah sahih. Maka kita perlu beriman dengannya. Kejadian terbitnya matahari dari arah barat bermaksud putaran bumi yang bertukar arah kepada putaran yang berlawanan, dan ia berlaku secara berperingkat. Hal ini demikian kerana jika putarannya bertukar arah secara tiba-tiba, maka segala yang berada di atas muka bumi akan musnah. Akan sampai satu masa dengan tempoh masa bagi sehari seperti seminggu, sehari seperti sebulan, sehari seperti setahun, seperti yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Dajjal. Kemudian bumi akan berhenti berputar, dan pada akhirnya bumi akan mula berputar semula, tetapi mengikut arah yang berlawanan. Sekitar tahun 80-an, saya telah menyebutkan, ni pengarang kitab perkara ini kepada pelajar. Kemudian saya mendengar Dr. Zaghlul An-Najjar turut menyatakan pendapat sama. Dr. Zaghlul An-Najjar, tuan-tuan, kalau di Jordan tu, pustaka-pustaka maktabah kitab, buku-buku Arab di kedai-kedai. Buku Dr. Zaghlul An-Najjar ni memang sangat banyak. Dia tokoh ataupun penulis yang dikenal juga di sana.
Termasuklah dia tulis tentang ilmu-ilmu ni lah, alam semesta ni kan, cara kerluala ni. Jadi dia bagi pendapat, antara dia kata bahawa perkara ni maknanya berlaku putaran dan bumi akan menghadapi malam yang panjang. Ni. Bahkan beliau telah menambah beberapa maklumat yang belum saya ketahui. Putaran bumi sendiri telah bertukar arah lebih daripada sekali sepanjang tempoh sejarah kewujudan bumi. Tak tahulah kita nak kata macam mana tu kan. Zaman apa, kalau tengok cerita zaman dinosaur tu, betul ke wujud dinosaur tu kan? Ada yang kata memang wujud, tapi jutaan tahun lama kan. Ada yang kata tak wujud pun sebenarnya dinosaur tu kan. Buat cerita je, apa Jurassic Park apa semua kan. Cerita je kan, sampai buat taman tema kan, tak wujud kan. Kalau betul zaman dulu tu, maknanya kata pengarang kitab Dr. Jazul An-Najjar ni, rupanya dah pernah berlaku berputar lawan arah tu lebih daripada sekali sepanjang tempoh bumi ini wujud. Kejadian ini berlaku sebelum manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi lagi. Kejadian ini pasti akan berulang lagi jika menurut peraturan alam. Wallahu alam. Hanya Allah yang lebih tahu. Wallahu alam. Jadi mungkinlah maknanya akan betul lah. Maknanya terjadi peristiwa ni sebelum manusia wujud tu dicipta. Mungkinlah ada makhluk-makhluk yang lain ke yang pernah dipersoalkan, dilontarkan perbincangan tu yang mungkin ada kritikan dan lain-lain. Okay. Hadis yang ke-80. Iman manusia tidak lagi bermanfaat apabila matahari terbit dari arah barat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza ra'aha an-nas man 'alayha fa dzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak akan berlaku kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Apabila manusia melihat kejadian itu, mereka segera beriman. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Riwayat Al-Bukhari. Okay. Hadis yang 80 ni sebut tentang aspek iman. Iman ni maknanya percaya kita kepada sesuatu. Macam rukun iman yang 6 tu, percaya kita kepada rukun itu. Dan ilmu-ilmu akidah yang lain. Jadi dalam hadis yang ke-80 ni sebut, jangan menunggu kita beriman bila matahari terbit dari arah berlawanan. Ada orang Islam beranggapan macam ni. Buatlah dosa sebanyak mungkin dahulu. Nanti dekat-dekat tanda kiamat nak datang menjadi yang besar nanti, baru kita beriman. Ataupun mungkin dekat-dekat nak hujung nyawa dia, baru nak beriman. Ataupun hujung dunia lah, kiamat. Betul ke cara tu? Tak betul lah. Tak betul lah. Mungkin tak sampai, mungkin sempat dengan akhir zaman, tapi belum pasti sempat sebelum nyawa ditarik oleh malaikat kan, belum pasti. Jadi ya betul lah, boleh jadi kita tahu satu masa bila benar-benar matahari terbit dari barat. Okay. Tapi beriman dengan ilmu akidah dalam hidup kita ni perlukan tempoh yang lama untuk kukuh pegangan kita. Kalau baru nak beriman, esoknya jadi matahari terbit dari barat, iman tu mungkin tidak lengkap, tidak sejahtera kan. Mungkin ada yang lompang, ada yang tak cukup. Okay. Para jemaah sekalian, orang bincang tentang isu akidah, krisis pemikiran zaman moden ni, banyak isu yang terjadi kan. Tadi sebelum ni, Allahumma salli alaihi wasallam, sebelum maghrib tadi saya sempat tengok di media sosial, tokoh kewangan Islam, ada seorang influencer tu, dia buat update di Facebook, termasuk juga dengan grup dia, tokoh pendakwah dari China Muslim, dari orang bangsa Tionghoa Muslim, buat juga posting mereka menang
saman, maknanya lukis mahkamah, untuk inilah melawan dengan satu company besar antarabangsa, Atomi. Atomi. Okay. Mereka menang isu tu. Apa isunya? Bahawa Atomi ini adalah satu company yang membawa gerakan ataupun misi kristianisasi, tuan. Dan dalam tu tuan-tuan ada seorang dua ni daripada background ataupun macam penasihat agama, ustaz lah. Jadi berhati-hati jugalah, walaupun company ataupun kita nak jual mana-mana bisnes kan, yang ada ustaz-ustaz ni kan, tak semestinya dia tu pakar dalam bidang muamalat ataupun kewangan Islam, tuan. Tak semestinya. Patut syariah. Kena tengok balik background dia. Akad-akad dalam muamalat tu, dia tahu ke tentang perkara tu? Ataupun sekadar ustaz yang belajar Al-Quran saja? Ada. Jadi penasihat yang company ataupun bisnes tertentu. Tak cukup, tuan. Mesti ada ilmu, background, bisnes ataupun kewangan Islam ataupun muamalat secara khusus. Barulah boleh dianggap berintegriti, ya. Macam 2-3 hari ni, apa ni, Allahumma salli alaihi wasallam, rombakan kabinet persekutuan kan. Ramai juga yang tak bersetuju tu. Sebab apa? Antaranya yang portfolio timbalan Menteri Agama. Ada isu, tuan-tuan. Ada isu tentang isu akidah juga. Jadi kalau Menteri Agama ke mana-mana zaman pemerintahan, termasuk zaman sekarang ni akan datang ke, kalau diangkat seseorang yang ada isu masalah akidah, kepercayaan, antaranya feeling is, apa dia punya tu, tagline dia tu, perasaan tu dah menggambarkan melakukan ibadah, contoh solat. Tak perlu ni, kita datang solat maghrib, tak perlu. Menggambarkan dah lakukan ibadah tu. Kalau diangkat pemimpin mana-mana orang kan, yang nak menyelesaikan isu akidah umat Islam, pemimpin tu orang yang bermasalah isu tu, macam mana, tuan? Tak jadi, ya. Tak bergerak lah kerja tu, tak jadi. Kan? Ni isu akidah, iman orang Islam. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan bantuan kepada orang Islam untuk menghadapi isu-isu kepercayaan ni dengan lebih baik dan maju ke depan. Tapi itulah yang sedang berlegak. Dan kita orang Islam kena sensitif isu akidah ni. Mungkin sebahagian kita hanya cakna isu fiqh ibadah, fiqh kan. Maknanya amali kita. Apa isu-isu yang biasa menjadi perdebatan tak berhenti-henti ni kan. Solat tarawih ke apa, kunut Yasin kan. Itu setiap masa kerap berulang tu. Tapi itu isu-isu ranting tu. Kena lebih cakna tentang isu yang pokok dalam kepercayaan orang Islam. Itu kena lagi perjuangkan dan bersama, tuan. Dan kita bersama. Okay. Jadi kita sebarkanlah ilmu tu kan. Sebab mungkin sebahagian orang Islam yang lain tak rasa penting benda ni, tapi dalam ilmu akidah kita sangat penting. Sangat penting tentang isu, tentang perkara tu. Hadis yang ke-81, taubat tidak lagi diterima apabila matahari terbit dari arah barat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-82 juga dengan isi ataupun maksud yang lebih kurang sama, cuma riwayat lain daripada Abu Musa radhiyallahu anhu. Riwayat lainnya, innallaha yabsutu yadahu bil-lail
liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah meluaskan kemurahannya pada waktu malam untuk menerima taubat pelaku kesalahan pada waktu siang. Dan dia meluaskan kemurahannya pada waktu siang untuk menerima taubat golongan pelaku kesalahan pada waktu malam. Sehinggalah matahari terbit dari arah barat. Riwayat Muslim. Okay, tuan-tuan. Hadis riwayat Muslim ni hadis yang sahih. Baru ni di Masjid Putra dibuat majlis samak Sahih Muslim. Majlis samak Sahih Muslim ni satu pengajian, dia bentuk dia macam ni. Dia bukan daurah kitab. Dia bukannya majlis talaqi. Majlis samak ni program, samak ni dengar. Okay, apa pengajian dia? Hadis Sahih Muslim. Daripada awal sampai habis. Sahih Muslim. Tahun lepas Sahih Al-Bukhari saya ingat di Masjid Putra. Ni Putrajaya. Jadi siapa yang pergi majlis tu dia akan dapat tahu apa hadis Nabi daripada Sahih Muslim awal sampai habis. Cuma dia tak pergi detail dan terperinci dan syarahan yang panjang. Dia akan ulama-ulama depan tu dia syarah ringkas je. Supaya orang kita siapa yang hadir dapat tahu, oh Nabi pernah sebutkan ni, Nabi pernah lakukan perkara ni, apa antara yang Nabi sampaikan daripada Sahih Muslim. Termasuklah ni kitab kita ni hadis Sahih Muslim, riwayat Muslim tentang anjuran kepada orang Islam bertaubat. Tadi iman, yang ini taubat sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang ni terbit dari timur kan. Jadi satu masa dia akan terbit dari mana? Arah lawan. Syarat dia apa? Apa antara tanda dia? Berlaku 2 atau 3 malam. Beberapa riwayat. Sebelum tu 2-3 hari yang malam ataupun gelapnya panjang. Tak ada siang tuan. 2-3 hari panjang waktu gelap dia. Itu antara tanda. Setelah 2-3 hari tu matahari akan terbit dari arah berlawanan. Itu yang kata tadi kan, pendahuluan tadi. Terbit macam biasa, satu masa dia putar balik. Bumi tu putar balik. Ambil masa tu 2-3 hari tu. Oh, dia akan terbit dari arah lawan dia. Kemudian itulah tanda besar kiamat. Matahari terbit dari barat itu berlaku. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat. Jadi bermaksud macam ni jugalah. Taubat ni setiap masa. Bukan menunggu matahari nak terbit nanti, okey, malam tengah gelap ke? Okey, baru bertaubat. Belum pasti taubat sekali 2 kali tu Allah akan terima. Belum pasti. Jadi sebab tu kena taubat tu setiap masa kan. Kalau telah tersilap melakukan dosa sedikit saja, segera istighfar dan bertaubat kepada Allah. Rupanya Masya Allah ada waktu-waktu yang Allah pemurah untuk menerima taubat daripada hambanya. Siapa buat dosa waktu malam, ada waktu siang Allah murah untuk menerima taubat. Yang buat dosa pada waktu siang, malamnya Allah pemurah untuk mengampunkan dosa kita. Jadi ketahuilah, kalau ada melakukan dosa tersilap ataupun sengaja, kita ada ruang untuk memohon taubat daripada Allah. Surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-Ku yang mereka ini kecewa dengan diri mereka. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa keseluruhannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Pemurah
Allah sekalikan sifat Allah dalam ayat ni pengampun dan pemurah. Nampak tadi perbincangan hadis kita? Allah nak terima taubat, yang juga Allah pemurah untuk menerima taubat hamba-Nya. Kita ada buat dosa tak tuan-tuan? Kita ada, walaupun sedikit, tak terlepas. Mungkin ada satu masa kita kata apa? Hari ni tak ada buat dosa apa pun. Kan? Kita mungkin tak sedar yang kita ada telah melakukan dosa walaupun sedikit. Tapi kita anggap yang besar-besar tu kita tak buat dosa. Kan? Jadi taubat itu setiap masa. Bukan satu masa sepanjang hidup. Tidak. Tuan-tuan para jemaah sekalian. Baru ni isu yang panas juga di Kuala Lumpur. Okey, masuk berita 200 orang kena tangkap. Kena tangkap. Kantoi lah, kantoi. Sebab apa? Hubungan sejenis antara lelaki, tuan. Tengok profil tu, ada orang sebarkan, ada yang datuk, ada yang profesional, macam-macam tu. Ni benih-benih daripada kaum yang terdahulu. Siapa perintis awal jenayah dalam Islam ni? Ni yang ini ni sejenis ni. Kaum Nabi Lut kan, kaum Sodom. Baca cerita tentang kaum Sodom ni, sampai masa mereka ni bila hidup sesama di satu tempat, dikatakan di kawasan Jordan. Macam mana boleh tercetusnya hubungan sejenis ni? Bila sampai masa mereka nak mula rasa, kita try lah. Cuba sikit. Best ke tak? Macam tu. Rupanya bila try sikit, tuan-tuan, cuba tu, dia suka pula kan. Suka itulah pergi tindakan ataupun step seterusnya kan. Bila baca kisah kaum Nabi Lut ni, kaum Sodom tu memang perbuatan tabiat kaum Sodom ni dahsyat. Ada riwayat kata jumlah dia 4 angka aja. Ada riwayat yang kata 5 angka, puluhan ribu. Ramai yang buat perbuatan tu. Jadi satu masa Allah mengutuskan 3 malaikat pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS di Palestin. Jumpa Nabi Ibrahim dulu. Malaikat ni berupa menjelma sebagai 3 orang lelaki lah, 3 malaikat ni, yang sangat handsome, tampan. Dikatakan malaikat Jibril, Israfil dan satu lagi Israel kot, ingat saya. Jumpa Nabi Ibrahim, ceritalah bahawa kami nak pergi ke lokasi anak saudara kamu ni nanti. Lut tu lah. Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim. Untuk kami turunkan azab bala kepada kaum tu. Jadi Nabi Ibrahim kata apa? Tak boleh ke kalau tak turunkan bala azab ni? Mungkin ada cara untuk elak mereka kena azab ni? Malaikat ni jawab, tak boleh. Kami telah diarahkan oleh Allah. Malaikat pun pergilah ke perkampungan lokasi Nabi Lut ni. Masa tu dalam cerita Nabi Lut ni dikatakan ada yang kata dia sedang bercucuk tanam, ada yang kata dia sedang mengambil air untuk anak dia. Tengah buat urusan tu, malaikat datang. Kan, memperkenalkan diri, kami ingin bertamu di rumah kamu. Nabi Lut bila tengok 3 orang pemuda ni tak pernah jumpa sebelum ni. Yalah, malaikat baru datang kan, tak pernah jumpa. Jadi tengok handsome pula kan. Mungkin handsome ke ataupun nampak kalau istilah asrama penuh ni jambu kan.
Tapi orang zaman-zaman sekarang ni tak tahu istilah apa. Itu zaman saya tu dulu lah, jambu. Kalau di sekolah saya tu panggil, kalau di sekolah saya di Perlis tu, dia panggil toge. Macam-macam istilahan. Yang lelaki agak-agak macam nak perempuan sikit. Dia bukan macam lembut sangat. Dia macam nampak macho dia tu macam perempuan lah, macam tu lah kan. Jadi Nabi Lut dah bimbang dah tuan-tuan. Kalau kaum aku nampak ni, habislah mereka ni. Ini 3 orang ni. Habislah kan. Jadi dia bawa balik rumah dia secara sembunyi. Ini cerita dalam Quran ni. Bawa ke rumah sampai. Tak ada nampak. Siapa pun tak nampak. Tapi tuan-tuan, rupanya orang dalam rumah tu pula bersekongkol. Siapa dia? Ni kaum Hawa, isteri dia. Bongkar cerita kepada kaum Nabi Lut. Dekat rumah aku ni ada 3 orang pemuda yang tampan. Mereka pun segera meluru datang ke rumah Nabi Lut. Dan mereka menyeru Nabi Lut, "Wahai Lut, engkau tahu apa yang kami inginkan?" Yalah, hubungan sejenis lah. Nabi Lut jawab, "Ambil 2 orang anak perempuan aku ni. Ambil mereka ni. Yang lebih patut kamu penuhi hak nafsu kamu berbanding dengan orang yang sama jenis dengan kamu." Tapi mereka jawab apa? Mereka tak nak. Tak nak tuan-tuan. Tak nak. Dia nak yang sejenis juga. Ya Allah. Cuba tuan-tuan pandang kiri kanan kan. Yang sejenis tuan-tuan. Nak macam nak yang macam tu ke? Sama jenis. Ya Allah. Kan. Fikir banyak kali kan. Memang banyak kali dia fikir. Tak kena ni. Tak kena cara ni. Kan. Ciptaan sama je sejenis. Nak sama-sama juga. Tak kena. Mereka nak juga. Kemudian malaikat yang 3 ni kata apa? Okay. Wahai Lut, segera bawa orang yang bersama dengan kamu beriman, tinggalkan tempat ini. Dan pergi jauh daripada tempat ni, jangan pandang ke belakang. Jangan pandang. Kerana azab ataupun bala yang kami akan turunkan selepas ini tersangat dahsyat yang engkau takkan mampu melihatnya. Pergilah keluar. Dan turunlah azab. Dikatakan pendapat para ulama, azab ataupun bala yang diturunkan melalui perantaraan malaikat ni, tiga bala ke atas kaum Nabi Lut ni. 3 bala tuan-tuan, bukan 1 je, 3. Dan pengakhiran dia yang paling dahsyat tu lah, yang ketiga tu, iaitu dia terbalikkan. Aliha safilaha, yang bawah atas turun ke bawah. Pusingnya terbalik. Jadi belah kesan dia sebagaimana yang kita tahu, siapa yang pernah pergi di Bahrul Mayit, Laut Mati. Itu pendapat paling kuat lah. Ada seorang Dr. Albert apa nama dia. Bukan Islam, dia kaji, dia kata tempat yang paling kuat lah di Laut Mati tu, menunjukkan kepada tempat itu pernah satu masa dulu penduduk-penduduknya telah dimusnahkan oleh Allah dengan diterbalikkan tasik tu. Jadi bila para ulama kaji, tu nampak dekat dengan kaum Sodom tadi lah. Dahsyat tuan-tuan. Jadi ini kaum yang sangat ramai. Tinggal beberapa orang saja yang beriman dengan Nabi Lut, yang sangat ramai. Jadi perbuatan tabiat mereka yang Allah turunkan azab satu masa. Okay. Ni yang kita bimbang ni. Dan bila kita yang tahu, sedar perkara ni, kita perlu mengkritik benda ni. Tak suka dan tak bersetuju. Dan mengawal ahli keluarga kita daripada terjebak dalam perkara tu. Ataupun mungkin kita sendiri, siapa-siapa yang pernah terjebak, tinggalkan perbuatan tersebut. Okay. Jangan lakukan lagi. Sebab balasannya sangat dahsyat yang pernah berlaku seperti mana ke atas kaum yang terdahulu. Okey, para jemaah sekalian. Itulah, kita tengok jugalah orang terdekat kita lah. Terutama yang anak-anak, cucu-cucu yang masuk sekolah asrama ni.
dia banyak mula dekat sekolah asrama ni. Sebab apa? Antara faktor dia sebab kurang kasih sayang daripada ayah ibu kepada anak ke, ataupun bercucu, ataupun adik-beradik antara satu sama lain kurang kasih sayang. Jadi dia siapa-siapa ni yang pergilah mencari yang kasih sayang yang orang lain boleh beri kan. Jadi pergi cari kat asrama ke. Banyak bahaya kan. Termasuk yang adik angkat, abang angkat, kakak angkat ni. Ni itu pun bahaya. Itu antara bibit-bibit dia. Sebab saya pun zaman sekolah dulu, dia punya apa, step-step tu orang lain tu ada buat tu. Jadi bahaya tuan. Kita pun tak mau angkat-angkat ni kan. Nanti kita diangkat oleh dia pula kan. Kan. Bala tu kalau di asrama tu. Saya pun tension dulu kan. Duk siapa-siapa yang duk nak angkat-angkat kita ni. Tak suka betul kan. Sebab ni lah antaranya. Memang dia mula dari sekolah antaranya. Sekolah asrama tu. Sekolah asrama kan. Tapi bukan setakat tu sajalah kan. Di luar sekolah asrama pun sama juga kan. Kalau dah suka sama suka dia jumpa. Tuan-tuan, para jemaah sekalian. Di Malaysia ni, kumpulan ni ataupun orang-orang macam ni tuan-tuan semakin berleluasa. Kalau kita tahu agenda dunia ni dengan melalui orang-orang yang suka sama jenis ataupun masalah jantina ni dengan itulah LGBT tu. Kan LGBT tu. Tapi sekarang bukan LGBT saja. Dia dah tambah dah kumpulan dia. Dia dah jadi lebih kurang 7 atau 8 golongan dalam tu. Dalam gerakan LGBT tu. LGBTQIA. Hujung sekali tambah. Okay. Q question. Golongan ni dia mempersoalkan kenapa dia kena jantina ni. Dia persoalkan. Saya terlupa. Intersect kot. Adalah tu. Ada yang dah buat keputusan dia tak nak jantina ni, dia pindah jantina lain. Ada yang masih mempersoalkan jantina tapi tak buat keputusan lagi. Tu kumpulan-kumpulan tadi. Yang tambah hujung tu, okey, siapa yang buat kajian tu, yang tambah hujung tu jantina lain. Maksudnya yang ada masalah krisis tu. Yang tak setuju dengan jantina yang dia ada sekarang ni. Ataupun dia nak jantina yang macam mana. Tu. Banyak sekarang ni gerakan ni. Dan dia ditaja oleh kumpulan-kumpulan yang berfahaman ism ni. Antaranya inilah liberalism dan sebagainya. Ni kita dapat maklumat ni. Isteri saya sendiri tuan kaji tentang hubungan bukan ni. Masalah jantina, alat kelamin. Dia master dan PhD dia lah. Jadi masa kajian tu jumpa dengan doktor-doktor pakar pun dapat cerita banyak tuan. Gerakan liberal ni menaja kumpulan-kumpulan ni LGBT ni untuk mereka luaskan pengaruh mereka ni dan ajak orang lagi ramai bersama dengan mereka. Ini mengundang bahaya tuan dan bala kepada tempat kita kalau kita mengiyakan saja apa yang mereka buat dan mengatakan biarlah mereka tu tak boleh. Bimbang tadi. Azab Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut. Sesuatu tempat tidak cukup hanya sekadar ada orang baik untuk jauh dari azab Allah. Sesuatu tempat mesti ada orang baik dan menasihat orang lain, iaitu berdakwah untuk selamat daripada azab Allah. Sebab itulah malaikat tadi minta supaya Nabi Lut keluar daripada situ. Sebab Nabi Lut saja dan orang terdekat saja yang berpesan, berdakwah. Tinggalkan tempat ni, tempat ini akan diazab satu masa. Akan diazab. Akhirnya terjadi tuan-tuan. Kan sampai tempat tu siapa yang pergi, antara kesan dia garam sangat tinggi. Bila garam sangat tinggi dalam laut tu, siapa yang pergi berenang situ memang takkan tenggelamlah selamanya. Okay, siapa yang tak pandai berenang, kalau terjun pulau perhentian ke kan tenggelam kan, pergi situ. Tapi para ulama kata apa? Kalau nak pergi tempat kena azab ni tak dianjurkan. Tapi kalau nak pergi juga, pergi dengan cepat dan segera beredar. Seperti mana Nabi SAW pergi lalu tempat azab, Nabi kata kepada para sahabat, kita tinggalkan segera tempat ni. Okay? Para jemaah sekalian. Jadi ambil ibrah tu supaya kita kalau tersilap melakukan dosa, seperti mana dalam hadis tanda besar kiamat matahari terbit dari barat tadi sebut apa? Beriman, bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat. Wallahu a'lam.
tuan-tuan para jemaah sekalian, pengajian kita setakat ini saja. Semoga mendapat manfaat dan kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita dan mengajak orang lain juga berbuat kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد